Hai semua, nama saya Si Kijang. Kawan-kawan pernah dengar tak tentang istilah pancing data atau phishing? Pancing data atau phishing bermaksud cubaan dengan niat jahat dan menyalahi peraturan untuk mendapatkan maklumat sensitif dalam talian seperti nama pengguna dan kata laluan dengan menyamar sebagai entiti sah. Jenayah pancing data yang melibatkan kewangan selalunya terjadi dalam dua bentuk, iaitu Anda mungkin pernah menerima mesej ini. Anda berasa terdesak untuk mengisi maklumat bank sebelum terlambat. Berhenti! Jangan teruskan, sebab laman ini ialah laman web palsu. Bagaimanakah anda mengesan laman web palsu? Pertama, lihat alamat laman web ini. Ejaan nama bank pada alamat ini salah. Sepatutnya, ejaan nama bank perlu tepat untuk mewakili laman web rasmi sesuatu bank. Kedua, laman web ini tiada ikon mangga kunci atau tertulis secure. Semua laman web bank mesti ada ciri keselamatan ini. Ketiga, laman web ini banyak kesalahan ejaan. Laman web rasmi dan profesional tidak sepatutnya mengandungi kesilapan sebegini. Ini ialah laman web pancing data. Kawan-kawan, ingat pesanan tambahan ini. Ingat, semak sebelum klik. Elak jadi mangsa. Tawaran hebat sering muncul pada permainan dalam talian. Tetapi awas, tawaran itu boleh berbentuk penipuan. Berhenti! Jangan teruskan. Laman ini ialah laman web palsu yang menyerupai laman web rasmi permainan. Bagaimanakah anda mengesan unsur penipuan pada tawaran hadiah? Untuk makluman, setiap pembelian bonus dalam permainan mudah alih boleh terus dilaksanakan melalui kedai digital rasmi seperti Google Play atau App Store. Oleh sebab itu, anda perlu berhati-hati jika melayari laman web yang meminta anda memasukkan maklumat peribadi bank tanpa melalui kedai digital rasmi. Selain itu, laman web palsu mengandungi ayat-ayat mendesak yang boleh mempengaruhi anda untuk membuat pembelian. Kawan-kawan, ingat pesanan tambahan ini. Ingat, bijak digital, selamat wang anda.